Hello guys, Assalamualaikum. Macam korang tengok tadi, Mika hari ni quite produktif. Tak adalah, sebelum ni Mika pun produktif je. Tapi orang kata apa tu? Produktif yang direkod. Sebab Arai pun dia dah habis belajar. I don't know. So pagi tadi macam korang tahu tadi, Mika pun ada lah. Mika macam biasa lah, Mika punya aktiviti rutin pun kan. Mika ada jogging. Kau nak sangat kan tengok Mika punya daily lah kan. Ada satu komen tu dia cakap dengan Mika, satu iPad Mika kena, Mika, show us your activity. Are you a content creator or not? Damn. Fine. Macam ni lah Mika dari. Itulah Mika punya quite a bit routine about myself. Hari ni rutin Mika dia bertambah sikit. Ada rutin special hari ni. Dia ada rutin yang penambahan yang special. Kenapa Mika nampak happy sangat ni? I am happy. I do happy. Why? Sebab hari ni Mika akan ambil tetamu special. Is you be in my heart. It's for you. Oh, dekat sana lah Rai. Dia adalah someone yang bagi Mika special. Sebab kenapa? Adalah. Okay. So Mika hari ni nak ambil dia. Mika nak ambil dia dekat airport. So Mika just nak bagi tahu satu benda je lah. Mika tak pernah lah buat benda ni kan. Nak cerita Mika pernah ke tak tu memang tak pernah. Serius Mika tak pernah ambil orang dekat airport ke apa benda bagai. Yang Mika pernah ambil pun family Mika je lah. Mika ambil mami Mika, Mika ambil kakak Mika ke. Kalau dia daripada Bangkok ke, mami Mika selalu pergi luar negara. So apa benda yang Mika ready for today, Mika ada macam-macam lah. Kawan Mika ni, teman Mika ni, dia datang ke Malaysia buat liburan, and I do hope yang dia happy. Hello camera, I'm here. Yeah. So Mika dah preparation macam-macam, and then sekarang ni Mika nak pergi beli bunga jap. Damn. So Mika nak beli bunga untuk dia. Mika nak hadiahkan bunga lah. Bukan bunga je, Mika bagi hadiah macam-macam lagi. Nanti korang tengok comel hadiah Mika. Nanti korang tengok. Serious talk. Okay. Nak bagi dia happy dengan hadiah, biar dia penuh dengan hadiah. So dan Mika akan tunjuk korang dekat tempat bunga pula. So let's go. Korang, Mika dah sampai dah ke tempat bunga. Wait a minute. Karena kamu cantik. Tengok ni, bunga Mika specially. Tengok, Mika dah letak kat depan-depan dah. Mika pun tak expect cantik macam ni pun. So anyway, Mika nak kena design dulu. Mika tak nak bagi kosong plain macam ni. Mika nak design, Mika nak letak macam-macam. Mika dah siapkan hadiah. Beside it, Mika ada letak, ada barang-barang comel, ada barang lagi hadiah gift by gift lah. A few moments later. Kenapa Mika bawa beg merah ni Mika? Inilah barang-barangnya. Mika nak letak dekat atas-atasnya. Mika letak bawah lah. Okay, so untuk dia this is what they call fruity babies. Mika nak letak atas ni untuk dia. Mika tak nak spill nama dulu. Mika untuk siapa Mika? Sabar. Nanti Mika akan bagi tahu korang kat siapa Mika nak bagi. So for now Mika nak letak dekat atas ni kot, pretty baby ni, sebab it's so cute. So Mika nak letak kat atas ni. Mungkin Mika rasa Mika letak dua lah. Cute kan? Comel kan? Inilah hadiah-hadiah Mika dah bagi kat dia. Macam Mika cakap, Mika dah janji Mika nak bagi macam-macam biar dia pening. Asal Mika ada beef ke apa ke? Mika ada beef ke? No, Mika nak bagi dia happy. Mika nak bagi dia senyuman dia sampai telinga. Lepas dia dah senyum sampai telinga tu, nanti dia dah pening dah. Macam mana aku nak bawa barang-barang ni kan? Okay, jap. Kalau korang nak tengok, jom tengok Mika design bunga-bunga ni. Okay korang, so Mika baru je lepas packing hadiah-hadiah banyak-banyak dari tu. Kalau korang tengok, korang boleh tengok kat TikTok Mika. Isi apa? Kalau korang nak tahu apa yang Mika isi dalam ni, korang boleh tengok dekat TikTok Mika, okay? So anyway, Mika nak moving forward dekat Mika punya bunga pula. Especially untuk dia. Dekat sini ada card, gift card. Mika nak tulis dulu dekat dalam gift card ni. Comel kan? So cute. So kalau korang nak beli untuk couple korang ke, partner korang ke, ataupun anyone yang korang sayang ke, korang boleh terus pergi ke Deglo. Korang boleh beli barang makeup tu dia. Untuk lelaki lah especially. Kalau korang nak belikan untuk korang punya partner kan, korang terus pergi ke Deglo. Korang boleh dah dapat semua benda ni. Korang boleh dapat gift comel macam ni, mainan, ataupun kalau korang nak dapatkan makeup ke, ataupun anything you guys want, all in one package, just go to G2G. So Mika letak sini dulu. So
after Mika nak buka lagi satu. Korang rasa warna apa? Dia dekat sini ada 3 pilihan warna tau. Dia ada blue bee, ada poppy and also peachy. Mika dapat Blabi. Ada satu lagi sama special yang Mika bagi juga. Ada bunga juga untuk dia sebab dia datang berdua. Ni untuk buat lagi seorang. Mika letakkannya di sini ya. Nanti kena tengok, kena buka. So, ya. Bukan satu tapi dua. Tapi yang lagi satu ni Didi and Friends lah. Kita dah lewat ni. Takut lewat. Jom. Terima kasih kak. Terima kasih. Thank you. Tada. Comel lah. Mika tak boleh move on daripada Fruities Baby ni ha. Dekat atas ni. So cute. Stop it. Get some help. Okay korang, so Mika dah nak sampai dekat airport. Kat belakang tu semua ada dah hadiah-hadiahnya. Excited dah. Tak tahu asal excited dah. Tak tahu asal. Dia rasa macam long lost something, I don't know bro. But it's something yang Mika baca tu. Mungkin appreciation Mika towards people is quite high lah. Bila Mika appreciate people, Mika jadi macam ni lah. Excited, over semua benda over lah. Mika tak buat sebab orang saja, Mika pun buat demi diri sendiri juga. If I feel happy to do this, and then yeah, I'm going to continue doing it. Mika ada surprisingly untuk korang juga. Preparation Mika. Yep. Did you just record my butt? Yeah. Yes. Oh my god. Can you delete it right away, please? Si kau rasa cakap kau dah boleh agak dah apa benda ni kan? Welcome home. Welcome to Malaysia. Baby Riches. Welcome home. Welcome to Malaysia. Baby Riches dah balik. Mika ada surprise untuk Riches kan? Mika ada surprise untuk Riches ya? Ada surprise untuk Mika. Kau nak surprise apa ni Rai? Apa? Kau nak surprise apa ni Rai? Dia tak tahu guys. Surprise apa ni kau ni Rai? Tak tahu. Kau ni boleh pelik Rai? Dia tak tahu guys. Sekejap ni dah kena lipat dulu ni. Ada baju guys. Asal glowing sangat ni? Gulung. Oh, ada orang tengah melipat. Mak, itu nak balik mak. Rodak di sini. Malam tadi ada pergi ambil kat kedai, baru design pagi tadi. Pagi semalam lah. Okay. So tengok belakang. Sekejap. Baru faham. Dia baru Rodi. Dia sekejap jadi Mika tengok je macam Rodi kejap kan. Tadi so maksudnya apa? Kena pakai ke? Kena pakai lah. Dia buat transition lah. Kita buat transition. A few moments later. Memang dah excited dah, masih berpelas segan lagi dah. Oh my god. Is it nak ni lah? Nak kita pergi sana? Ya. Yeah. Tapi kereta? Apa? Kereta tak apa? Sure. Welcome. I miss you pula. Mbak di sini mbak. Mbak. Halo. Ada satu lagi surprise-nya di sini. Asal comel sangat ni. Kan Riches. Ni tak tahulah kan. Mika sampai berbaju-baju kan dia. Sampai dah berbaju lah ni Riches lah. Ini bukan aku deh. Ini bukan? Ni siapa? Sama aja ni. Bukan aku deh. Bukan sama ke? Bukan. Kat belakang kan? Belakang? Ada belakang ke? Belakang. Aduh. Ay. Senyumanmu buatku tersenyum malu lirikanmu. Mika ada satu lagi buat Riches. Yuk, jom. My Riches, here's for you. Oh, dekat sana lah Rai. Bukan kat sini. Aduh, aku jadi tidak bisa berkata-kata, guys. Wow. Tuh. Gede banget. Gede? Ini gede ya? BTW aku suka banget bunga mawar. Kamu tahu nggak? Karena aku suka makanin bunga mawar. Sebenarnya Mika ada satu plot twist lah. Apa? Ada orang DM ke Mika, ada dibantuin lah sama orang. Dia bilang ke Mika kayak gini, Mika, Richesnya suka bunga mawar. Suka banget. Suka banget bunga mawar. Itu yang Mika macam, okay Rai, bunga mawar please, jom bawa Tapi dia nggak bilang kan aku suka makan bunga mawar. Boleh makan ya? Aku makan bunga mawar, makanya aku suka bunga mawar. Jadi kalau misalnya Macam mana bunga boleh mawar makan ini, bunga mawar? iya, jadi kalau misalnya aku dikasih nih daripada Okay. dia membusuk, jadi aku makanin gitu.
Benar ni? Yang benar ni? Iya. Boleh pakai semua. Nanda gelak. Okay, ada satu lagi surprise lagi buat Ricis. Belum lagi. Ini. Banyak banget, baru juga nyampe. Yes, Yes. aku nggak perlu belanja lagi, nggak perlu nyetok. Ya betul. Ricis ada bawa makeup Ricis ke? Bawa itu. Kenapa tapi bawa? Ini udah penuh ni. Tapi ini banyak banget. Fruity Babies ni. Dia ada satu a girl and then a boy. So Mika bagi Ricis a boy or a girl? Lucu banget. Aku yang A boy ke? pink. Mau yang pink? Ya. Okay, yuk. Mana bag Ricis? Lucu banget. Di sini. Letak sini dulu. Tuh. Lucu. Comelnya. Omelnya. Mana lagi? Mobil ini buat kita kapan? A few moments later. Buat Nanda. Semoga pertemanan kita kekal. Amin. Mau juga Mika ada banyak kekurangan gak? Kalau need someone, I'll be there. Thank you. I will be. Okay, thank you. Good friend. Just skip. Good friend. Dan lihat Ricis selalu ya. Thank you Nanda, my brother. Emang enak. Ini aku mau taruh di tas aku. Cantik tak? Cantik. Suka? Suka. Thank you.